Masa tu pukul 4. Pukul 4 petang. Okey. What you do is, okey pukul 12 kan? Alright. Kita tekan ni. Bagi dia naik. Naik. Setiap jam ada ni. Setengah dalam, setengah tak nampak, setengah dah. Tapi memang ada jarum ni. Ya, tengok Ada dawai ni. Okey, itu setengah lah. Half lah. Ini sekali 7. Ya. Tu. 5 6 7. Saya kurang faham. Ulang sekali. 7 kan? Okey. 7 setengah dia main satu lah. Okey. Lepas tu main sampai 12 lah. Macam tu pandainya brother. Okey, saya bagi nombor 8 pula. Tekan sekali. Tekan sekali dia api 8. Tapi jarum ni kita jangan usik. 3 4 5 6 7 8. Pandai no. Buat lah. Lagi setengah, satu kali. Pandai. Tak apa kita demo sampai habis. Okey. Bagi kita sampai 12. Demo sampai habis. Tak apa. Tadi 8 9 lah. Pandai abang. Kalau teknologi ilmu ni kalau abang tak ni bagi generasi saya tahu. Kalau ilmu ni brother tak kongsikan, generasi akan datang semua tak tahu tau. No? Brother ialah kedai repair dia tak bagi tahu lah. Dia tak bagi tahu no. Pandai abang bagus. Pandainya. Setiap jam ada. Okey, bagus. Pandai. Pandai. 10 setengah. Sekarang 11. Siapa ajak abang? Dulu saya kerja umur 19 waktu kerja kedai lagi. Sekarang saya main toki ada boleh tahu. Pandai awak. Sebelah lagi satu kali. Pandai. Swimming dia ya 12 setengah hari lah. Ada kunci semua lebih kurang. Ada faham. Ada seorang lagi dia kata cabut nut ni tengah. Ini lagi senang. Tapi ada dua pilihan. Cabut nut lepas itu angkat taruh balik. Itu kaedah nombor 2. Paling cantik ni lah. Lagi senang. Tak payah cabut. Ini cara ni paling best. This one better. Itu kalau hang tak nampak ni. Lepas tu jam ni. This one tak nampak ni. Okey, jam ni aku nak tengok jarum tu dawai tadi. Aku nak tengok. Ni dia pusing boleh. Kalau tak tepat, kalau masa tak tepat macam mana? Mana? Masa tak tepat. Macam mana? Ada kunci habis kan? Okey, sekarang pukul 10 lah 10 contoh. Okey. Kat mana nak? Lazat. Ni pakai ni lah. 9.30 kan? Tolak pi. Tapi dia tak 10 tak apa lagi aku ajak. Tak apa. 8 kan? 8. Okey. Tak 10 kan? Alright. Hang tolak ni. Buka balik. Buka balik pusing pi sampai 10. Okey, bagi bunyi kan? Sampai 10. Tak apalah. Mungkin pukul 3, pukul 2 kan? Tak lagi. Hang buka ni tak macam lagi satu teknik. Buka ni. Lepas tu semua okey. Dawai tu tak ada. Ini tak ada. Yang ni tak ada. Ada. Tak nampak saya. Ada. Janganlah kata. Saya cakap setengah tak nampak. Ya. Setiap jam ada. Kebanyakan. Jam besar ni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah Kalau sebelah. Tengok dia boleh video kat 11.30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mana dia punya dawai kat sini? Setiap jam ada dawai Bagus. Tekan lagi sekali. Bagus. Saya sudah tahu. Syok no. Aku tak aku. Okey. Baik. Aku beli 2 lah hari ni. Nanti kita sembang harga lah. Kita tak boleh sembang dekat Facebook live, kita tak sembang. So inilah generasi yang terdahulu, bukan terdahulu, dia masih ada
dia masih okey lagi ya. So zaman yang lebih tua boleh ajak generasi muda cara-cara nak operate jam antik. So sesiapa yang suka video ni boleh share, boleh like. Yang tak suka jangan share, jangan like. Untuk video-video yang lebih sensasi ataupun sama sensasi, bolehlah ke 3 saluran berikut: saluran Facebook, YouTube dan TikTok. Tajuk-tajuk saluran ada tertera dekat setiap posting. Nah, sekian saja video pendek untuk hari ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang yang jauh lebih menarik ataupun sama menarik. Bye bye.